529 mangsa terlibat, 190 buah rumah dan 159 buah kenderaan rosak. Api menjulang setinggi lebih 30 meter dengan suhu mencecah 1000 darjah Celsius. Ini adalah letupan yang paling serius dalam sejarah Malaysia yang telah berlaku pada 1 hari bulan April di Putra Heights. Sehingga hari ini, pihak berkuasa masih tidak dapat menjelaskan punca letupan paip gas. Jadi, bagaimana letupan ini boleh berlaku? Ada dua inferences. Pertama, letupan paip gas disebabkan oleh kelembapan dan oksigen tanah. Inferens kedua adalah satu projek pembangunan sedang dijalankan di tepi tanah tersebut dan construction tu mengakibatkan letupan paip gas. Ada mangsa menyata bahawa 3 bulan yang lepas mereka pernah mengadu. Ada juga perbualan WhatsApp di media sosial tentang kontraktor telah robohkan pagar dan masuk ke rezak Petronas. Persoalannya, di mana kerajaan tempatan, ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen apabila rakyat mengadu? Adakah projek pembinaan kedai di tepi paip gas dibenarkan? Siapa yang benarkan projek ni? Siapa yang harus bertanggungjawab? Bayangkan, mereka yang mengalami letupan ni kini perlu tinggal di PPS atau masuk ke hospital untuk rawatan. Rumah dan kenderaan mereka rosak sepenuh. Kerugian tu bukan sekadar 5,000 atau 10,000 sahaja. Kerajaan termasuk MBSJ, Kerajaan Selangor dan KPKT harus memberi penjelasan kepada rakyat. Tak perlu wujud atau tunjuk muka bila kemalangan sudah berlaku. Hulurkan bantuan, dengarlah suara rakyat bila rakyat mengadu. Jom repost video ni supaya pihak berkuasa siasat betul-betul dan beri penjelasan kepada rakyat.